Maria. Dengar, dia satu benda je. Okey, last ucapan. Saya dirilah awak duduk je malas. Okey, berdiri ya. Okey, berdiri. Okey, ucapan daripada saya dengan Alif. Okey, tapi Anas Alif double A. Okey. Double A lah awak. Untuk makluman anda. Jangan je. Tak apalah. Anak datang lagi jumpa awak. Janganlah. Saya tu bangga. Okey. Okey dengar Kita kalau kita susah dia marah macam ni. Awak jangan sekarang kita cakap awak dah kita tutup. Saya tu bangga. Jangan. Kenapa? Okey, sekarang kita jangan risau. Betul. Rezeki tu untuk orang yang rajin. Kalau kita ada duit, kita jangan pandang rendah ke orang lain. Betul. Kalau kita susah sekarang, jangan cakap, "Oh Tuhan ni macam, Tuhan ni kerja nak hukum aku, kenapa aku susah?" Tak. Betul. Yang membezakan awak dengan orang lain adalah usaha. Semangat awak, usaha awak, kerajinan awak. Betul. Itu je. Kalau awak rajin, bayangkan Datuk